tahun 2026 Allah Ta'ala takdirkan kita akan berlaku fenomena gerhana tahun 2026 ini, iaitu kita akan menyaksikan 4 peristiwa gerhana sepanjang 2026, iaitu 2 gerhana matahari dan 2 gerhana bulan. Iaitu pertama pada 17 Februari, hari kita menengok anak bulan, berlaku gerhana matahari berbentuk cincin yang kita panggil gerhana matahari annulus atau sering dipanggil sebagai gerhana cincin api. Cincin ada api pula. Kebetulan Chinese New Year tahun ni zodiak dia tahun kuda api, fire horse. Tak tahulah ada kaitan ataupun tidak. Kemudian berlaku kali kedua pada 3 Mac 2026, berlaku gerhana bulan penuh. Dan ini akan disaksikan di negara kita ni, saya akan perincikan kemudian. Yang ketiga bulan 8 kita ada 2 kali, 12 hari bulan Ogos dengan 28 hari bulan Ogos. 12 hari bulan akan berlaku gerhana matahari penuh. Itu juga tak kelihatan di negara kita. 28 Ogos berlaku pula gerhana bulan separa, tetapi macam nak hampir penuh. Yang saya nak mengajak pihak surau khususnya adalah gerhana bulan penuh pada 3 hari bulan Mac, sebab ianya berlaku pada bulan puasa. Dan ini julung-julung kali gerhana bulan penuh kita boleh tengok awal. Tahun lepas ada beberapa kali gerhana, tetapi berlangsung lewat malam sampai ke awal pagi. Jadi beberapa masjid buat khutbah, sembahyang sunat, buat khutbah, tak ada jemaah pun, imam pun tak datang juga kadang-kadang, sebab dia lewat sangat tengah malam. Jadi ingat tarikhnya 3 Mac 2026 hari Selasa, sekitar 13 ataupun 14 Ramadan. Yang mana gerhana itu adalah gerhana jenis gerhana bulan penuh, total lunar eclipse. Berlaku ketika malam bulan purnama yang begitu cantik. Dia akan bermula sekitar 7.35 malam, kemuncaknya 8.45 sampai pukul 9. Bulan tuan-tuan akan lihat blood moon, merah bulan. Dan dia akan tamat gerhana penuh tu sekitar 10.02 malam. Maka saya mencadangkan pada malam itu surau boleh buat program khas yang dipanggil iktikaf perdana lah, kita panggil gerhana bulan penuh pada malam itu. Sebab menengok gerhana, menengok bulan bintang ni dia banyak manfaat tuan-tuan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi nama Abi Aufa radhiyallahu anhu, inna khiyara ibadillah allazina yura'una syamsa wal qamar wan nujum wal azillata li dzikrillah. Hamba Allah yang paling baik sekali adalah yang suka menengok matahari, bulan dan bayang-bayang jasad samawi demi nak melihat kebesaran Allah. Jadi